Datang. Jadi soalan saya, saluran RTM sama ada TV atau radio, orang kata sentiasa memartabatkan peminat seni, terutama daripada RTM, dan tahun depan RTM bakal orang kata sambut ulang tahun ke-80. Jadi orang kata tahun depan pastinya program seni warisan ni lebih signifikan dan meriah. Jadi mungkin boleh kongsikan apa antara orang kata perancangan seni warisan untuk tahun depan dan juga tahun-tahun pada masa akan datang. Jadi yang kita sedang rancangkan Baik. untuk kita laksanakan, kita akan ada 8 persembahan seni warisan pada tahun hadapan. Tetapi secara strateginya ialah kita akan menggabungkan. Kalau macam hari ini kita menggabungkan Zon Timur. Bermaksud kita ada Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Baik. Tetapi untuk tahun depan kita memformulakan supaya persembahan tersebut dari 8 persembahan, saya tidak menyebut negeri mana yang terdahulu. Kemudian kita akan mungkin kita akan ada 8 segmen. Baik. Dan mungkin dari segi seni warisan itu sendiri, sebagai contoh kalau kita ada keindahan tari tradisi Pantai Timur seperti Mak Yong, Menora, Ulik Mayang, Sabah, dan kemudian seni warisan Pantai Timur kita ada macam ukiran kayu, wow. Dan kalau hari ini ialah kepelbagaian dalam kita melihat seni tradisi itu secara tersendiri. Tapi untuk kita menjadikan ialah Suara 34 itu sendiri ialah brand unity ataupun kesatuan brand yang Baik. kita satukan supaya kita mendapat satu suara, 34 stesen, 2 dalam talian. Jadi untuk sempena 80 tahun RTM pada tahun hadapan, jadi kita telah merangka dan sedang menambah baik supaya persembahan, bukan persembahan, tetapi kita akan ada 80 hari sebelum tarikh hari RTM itu tersendiri, dengan acara-acara dengan kandungan yang kita isi bermula hari yang pertama hinggalah ke hari ke-80 itu pula. Wow, menarik. Jadi kita akan libatkan semua para pendengar di seluruh negara. Jadi kita akan ada pelbagai segmen, pelbagai kuis, pelbagai mungkin hadiah ataupun souvenir yang menarik. Baik. Jadi para pendengar yang kita begitu hargai hari ini, kerana sentiasa menyokong semua stesen radio RTM, sentiasa bersama kami untuk mendapatkan informasi yang sahih. Dan yang paling penting, elemen hiburan yang kami sampaikan semuanya bersifat dan juga bersifat berilmiah, supaya di samping kita berhibur, kita juga perlu mengetahui asas hiburan itu tersendiri. Baik. Jadi melalui sebuah stesen radio RTM itu sendiri, kita entertain, kita sampaikan dan juga kita educate semua para pendengar, termasuk diri kita sendiri. Baik. Dan bila kita pergi negeri ke negeri, kita memang memfokuskan tentang produk ataupun perkhidmatan ataupun seni tradisi budaya tempatan. Sebab kita pada hari ini, contohnya katalah kita duduk di Raup, katalah kita duduk di Jerantut, adakah selama daripada kita lahir terdahulu, mungkin hingga umur ke-50 hari ini contohnya, adakah kita tahu di peringkat komuniti itu ada satu seni itu? Mungkin di peringkat Raup, adakah satu tradisi tari yang mungkin tidak diaplikasikan pada hari ini, dapat kita congkel daripada orang-orang lama. Baik. Supaya benda tu kekal. Dan bila kekal, RTM sendiri yang akan melonjakkan, yang akan menerbitkan supaya benda tu dapat dijadikan bahan ilmiah, tidak kira pada pendengar tetapi kepada pelajar IPTA ataupun IPS. Jadi kita menjadi sumber maklumat kepada semua rakyat di Malaysia dan juga kepada para pelajar. Jadi untuk mendapatkan ilmu, jom bersama dengan semua stesen radio RTM dan TV RTM. Baik, terima kasih Cik Saiful atas penjelasannya. Jadi Cik Saiful, malam ni orang kata merupakan malam kemuncak untuk program seni warisan gabungan 3 negeri di Pantai Timur. Jadi orang kata setiap negeri ni ada signifikan kebudayaan tersendiri. Jadi apa harapan untuk penganjuran julung kali ini menggabungkan seni warisan Zon Timur ini bawah satu pentas? Seni warisan Zon Timur pada malam ini 9 malam di Auditorium Darul Makmur, dan juga siaran langsung di RTM Klik dan juga secara langsung di media sosial RTM Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Harapan kami ialah supaya apa yang dipersembahkan tu dapat menepati cita rasa para pendengar di Pantai Timur ini sendiri. Baik.
Jadi dalam masa yang sama, kita mengharapkan supaya RTM itu sebagai teman setia anda dapat memberikan satu persembahan yang unik dan juga dapat menyemarakkan rasa cinta kepada seni warisan tradisi budaya kita yang tidak lapuk di telan zaman. Baik. Jadi sama-sama yang mana yang ada dekat di auditorium Darul Makmur ni, jom datang ramai-ramai pada malam ini, sebab persembahan untuk menyaksikan persembahan itu secara langsung depan mata lebih dapat kita jiwai. Kita dapat lihat warna-warni yang ada pada para pakaian, pada para penari ataupun para yang membuat persembahan itu, warna-warni pada busana mereka sendiri. Kemudian kita dapat menghayati lagu yang didendangkan. Jadi jom ramai-ramai 9 malam ini ke auditorium Darul Makmur. Tapi saya rasa 9 malam persembahan dah mula kan. Dah mula. Jadi kalau nak datang lepas maghrib terus datang sini lah. Datang awal lah. Kamu lawi ke sini kan 9 malam. 9 malam persembahan. Jadi kita jalan santai-santai sampai ke auditorium Darul Makmur ni, masuk dalam ATM Pahang. Kita duduk-duduk, kita hayati apa dalam ATM Pahang ini. Kita berkenalan dengan para penyampai ATM Pahang yang ada kat sini. Kemudian kita ada personality ATM Terengganu dan juga ATM Kelantan. So bolehlah kita selfie atau wifi bersama-sama. Betul. Kemudian kita post dalam media sosial kita tag dekat ATM Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Barulah seronok kan. Betul. Cik Sipo, saya ada lagi soalan nak tanya sebelum penghujung. Tapi sebelum kita nak rehat, saya nak tanya satu soalan. Malam ni ada persembahan, difahamkan ada wayang kulit, ada gamelan, lagu-lagu rakyat Terengganu dan juga musikal drama. Jadi yang mana yang menjadi pilihan Cik Saipul untuk tengok malam ni sebenarnya? Secara peribadi. Saya memang seronok untuk melihat keseluruhan persembahan. Baik. Sebab bila kita lihat persembahan, tak kira lah wayang kulit ataupun mana-mana persembahan yang lain, kesenian itu merupakan ciri-ciri khas dalam setiap seni kata ataupun lagu ataupun melodi yang disampaikan. Kemudian kalau ada gerak tari, kalau ada persembahan ataupun busana yang mereka pakai itu, itulah keunikan. Jadi kalau kita memilih satu, kalau kita minat salah satu kat situ, jadi kita akan tertinggal. Jadi kita kena gabungkan, bagaimana kita gabungkan seni warisan Zon Timur itu sendiri. Baik. Jadi keunikannya ialah bila kita penggabungan, kita dapat secara keseluruhan penerbitan itu dapat dilaksanakan dan kita dapat hayati bersama. Baik Cik Saipul, terima kasih atas perkongsian. Sebenarnya kita nak sambung lagi selepas ni. Baik, kita nak rehat dulu seketika. Terus bersama Pang FM.